Bilik ni aku fobia tau. Kalau bilik opah ni, aduh. Call dia je. Dah. Wahidah? Oh ni Wahidah. Aku bilik ni aku fobia tau. Kau tahu bilik siapa kau duduk ni? Tak tahu? Tak payah tahu lah. Aku fobia sikit lah bilik ni. Pijat ada tak? Tak, pijat ada sekarang? Pijat je, cuma ada tapi tak banyak. Tak banyak Anak kau berapa orang? Dua, tu yang tidur. Ni nak boleh tidur berdua. Memang tak ada pijat bilik ni? Hari tu belasan ribu pijat. Ya. Aku memang fobia ni bilik ni. Siapa bayar bilik ni? Kau buat kerja apa? Nak minta lah dengan abang atau jual tisu. Minta sedekah lah, jual tisu lah. Anak-anak kau siapa jaga? Kau bawa jual tisu? Anak kau ni ada dokumen tak? Kenapa dia tak ada dokumen? Daftar lewat. Kau duduk kejap, Okey. Dua-dua tak ada dokumen? Tak ada, ada surat dia kat depan pintu. Dia tunjuk kat abang. Surat apa? Surat dia orang yang nak buat ni. Mana surat? Kau orang mana? Yang orang Kelang. Oh, Kelang juga. Adik-beradik. Oh, engkau adik-beradik? Yang tu kakak. Yang tu kakak. Engkau ada pergi minta bantuan Mawib tak? Pernah? Tidak borang Mawib. Mana borang Mawib ni? Bukan. Bukan. Kau sembahyang pandai? Tak pandai juga. Baca Al-Fatihah pandai? Tak pandai juga. At-Tahiyah pandai? Tak pandai juga. Awak nak mengaji atas kan? Yang selalu mengaji. Okey. Habis akan bantu kau dapatkan bantuan Mawib dan juga ini. Tak habis satu je. Hari Selasa Rabu kau tahu kan Abang ada buat kelas agama kan? Anak kau naik kan? Dengan kau naik. Kau orang Islam. Kau kena solat. Baca Al-Fatihah. Tak pandai Al-Fatihah macam mana nak solat. Takkanlah kau nak hidup macam ni. Dah lah kau hidup di lorong ni. Lepas tu apa pun kau tak ada. Semayang pun kau tak buat. Orang lain tak nak buat tu suka hatilah. Tapi orang yang aku bantu, yang Abang bantu, Abang nak mesti solat wajib. Telekong ada. Telekong ada? Telekong tak ada, nanti akak belikan telekong untuk kau tu nanti. Ubah kehidupan kau ni. Angah akan catat setiap Selasa Rabu. Akak akan monitor sampai kau boleh baca Al-Fatihah tu dengan At-Tahiyah tu. Yang wajib dulu. Kita ni akan mati hidup kita ni. Kita tak tahu. Bila kau dekat dengan Tuhan, kita tak tahu ni anak kau besar besok jadi apa. Mungkin anak kau ni jadi anak yang berguna bantu kau masa tua. So kalau kau jauh dengan Tuhan, anak kau jauh dengan Tuhan, kau tua macam mana? Kau tahu tak bilik ni siapa duduk dulu? Orang itu jauh dengan Tuhan. Ada anak. Dah semua dah jauh dengan Tuhan. Kau nak mati macam tu? Seorang-seorang. Kau nak? Tak nak. Jadi kau kena dekat. Kau pun tak pandai menulis ke? Tak pandai juga. Tak boleh kau bermula macam kanak-kanak balik lah. Hari Selasa ada kelas dah kan? Selasa Rabu. Sama. Kakak kau kan? Sama. Wajib. Ni ambil buat belanja. Aku nak bagi ni, ambil je lah. Sama. Kau dah rajin dah pergi jual tisu kan? Okey. Kalau kau malas pergi mengaji, kau malas nak pergi sembahyang, Abang potong segala-galanya. Potong balik. Abang nak kau jadi orang? Nak jadi orang? Jadi orang. Jadi orang, okey. Beres.